Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak daftar AINS melalui D5. Okay, macam biasalah kita carilah D5 dekat Google atau mana-mana lah carian. Kita ambil lah D5 2.0. Okay, ambil D5. So kita macam biasa kita masuklah, klik to login dan nanti masuklah kamu ni ID D5 dan juga password. So macam masuk macam biasa. Okey, ID D5 dan juga password ni boleh didapati daripada penyias D5. Okey, macam sekolah SMK Dato' On, saya dah berikan kepada cikgu aplikasi untuk kamu buat carian D5, dan dalam tu terus ada kamu punya ID D5 dan juga password. Okey, cuma kamu hanya masukkan IC dan juga terus kamu akan dapatlah. Okey, sambung dengan yang ini. So masuk terus, continue. Okey, dan allow. Okey, sudah masuklah. Inilah contoh kamu punya ni. Okey, kamu terus pergi ke sini, ada buka bawah ni kan. Bawah ni dia ada gambar yang globe ni, yang bumi tu. Okey, klik yang bumi tu, terus ada AINS kat situ. So klik AINS. Okey, so kena pilih lah. Okey, untuk SMK Dato' On, so kena pilih lah negeri negeri Johor. So ambil negeri Johor, jangan salah ni, kalau tak nanti susah. So PPD Batu Pahat, tahap sekolah menengah, sekolah. Okey, kamu cari Dato' On. So kamu masukkan JEA 0016. Okey, okey, terus nampak kan JEA 0016, terus pergi pada sekolah menengah kebangsaan Dato' On. So klik itu. Okey, pastikan kamu betul lah sekolah menengah kebangsaan Dato' On yang berada di Batu Pahat, Johor. Jangan ambil, dia ada Dato' On Batu Werf dan Dato' On KL. So ambil yang Batu Pahat ni, jangan salah ni. First kena ambil Johor dan Batu Pahat. Okey, klik hantar dan klik pasti. Okey, so kamu dah berjaya untuk daftar. Okey, so sekarang kamu dah boleh record. So macam nak record, okey, ada AINS Plus. So klik saja AINS Plus tu. Okey, dah pilihlah kamu pakai apa. Okey, dia ada buku atau e-book. Okey, kalau melalui yang saya bagi tu, yang ID5 tu, so dalam tu ada rak buku, kamu boleh bacalah kat situ. Boleh tengoklah. Okey, ataupun artikel jurnal. So masukkan ke bahagian artikel. Sumber digital ni, apa yang kamu baca melalui digital lah kan. Kalau kamu ni, kamu tekan saja yang I tu, so dia akan keluar. Klik yang I kecil dekat buku tu, klik I. Okey, dah nampak lah dia punya ni. So sekarang contoh kamu nak, ataupun kamu tak boleh, klik je panduan mengisi ni. Sudah ada ni, baca balik dan boleh lah. So contoh kamu ambil buku, so ambil seterusnya. Okey, masuklah tajuk, fizikal ke e-buku. Ni kategori, boleh pilih fiction atau bukan fiction. Apa beza fiction dan bukan fiction? Okey, fiction ni maksudnya fakta lah. Dia mungkin tentang fakta, macam mana nak baiki komputer, macam mana. Ni lah fiction. Bukan fiction ni selalunya cerita-cerita hikayat, cerita dongeng, bukan fakta lah. Okey, so masuklah. Okey, kalau kamu pasang dekat situ, dia ada bahagian yang ada yang asterisk atau star tu, ada yang tak ada. Okey, maksudnya apa yang asterisk tu wajib masuk. Bilangan muka surat tu wajib, penulis tu wajib, penerbit tu wajib, bahasa tu wajib. Semua dah. So kamu dah isi, kamu tekanlah seterusnya. Kamu jawablah. Nanti kamu akan ada tanya tentang nilai murni, rumusan. So kamu jawablah sampailah habis. Okey, boleh ya. Senang je ni. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih dan assalamualaikum.